Ramai yang tak tahu, dekat dalam Android Player korang boleh buka aplikasi Netflix dan tengok movie tau. Guys, hari ni aku nak review lagi Android Player Archive. Dan function yang paling best sekali adalah function Netflix, guys. Siapa je yang tak guna Netflix ni memang rugi. Aku sure gila lah kat luar sana memang ramai gila guna aplikasi Netflix ni. Tengok movie yang best-best. Korang ingat boleh tengok movie dekat rumah je ke? Dekat dalam kereta pun boleh lah, guys. Korang login je akaun Netflix korang macam biasa dekat dalam Android Player ni. Lepas tu pilih lah movie yang korang nak tengok. Senang je kan? Best pun best. At that moment, I felt as if I owned the entire world. Accelerated. This is my daily allowance or what? No. Remember? Kayong's birthday is today. So macam mana guys, lawa gila kan skrin dia kalau tengok movie. Sebab skrin dia jenis QLED 1280. Memang cantik, memang high spec guys. Dia punya colour dekat skrin pun lawa gila kan. Nampak dia punya true-tone. Korang tengok movie dekat dalam kereta pun nampak macam real. So macam mana guys, kalau korang nak beli Android Player, korang belilah Android Player yang ada function-function best macam ni. Memang tak rugi. Lagi-lagi Android Player Archive. Kalau korang nak beli Android Player Archive ni, memang aku suggest gila. Kalau korang nak aku review lagi, korang boleh je komen, okay? Bye.